Tengok sikit macam mana. Okey, mula-mula buat watercolor warna putih kamu. Lepas tu kita dab kan, nampak? Assalamualaikum. Show detailing. Ramai orang kata ini Chow punya kedai ke? Bukan. So datang sini kau maklum lah lepas-lepas raya ni kan. Kereta ya Allah, ngalah ke reban ayah. Nyo berselerok dengan rusi, tumpah air, rendang lah apalah, tuah laksa. Tak boleh lah kau mau, dia kena cuci. Kena cuci. Bau satu hair. Assalamualaikum. Ada kereta nak hantar dua orang reban ayam. Oh. Basuh boleh sini? Basuh boleh bang. Basuh Abang dalam boleh, nak polis boleh, cuci seat boleh. Senang cerita kalau abang nak cabut seat pun kami buat bang. Cabut seat pun boleh? Cabut seat pun boleh bang. Yang ini buat apa ni? Yang ni dia buat coating bang. Dia punya cat kereta dah mati macam abang tengok. Dia punya atas tu, dia punya bonnet. Yang ni dah buat tapi tak siap habis lagi. Boleh abang tengok lah beza dia sebelum dengan selepas bang. Ni tengok ni kau. Ini dah buat sikit, yang ini belum buat langsung. Nampak dia kusam dengan berkilat sikit. Cik demo kan sikit benda apa? Demo sikit? Demo sikit. Boleh bang. Kita tengok sikit macam mana. Okey, mula-mula buat watercolor warna putih kamu. Lepas tu kita dab kan, nampak? Ya. Cantik. Last kali baru kami lap. Okey. Mantap. Itu je caranya. Maknanya satu body boleh buat? Satu body boleh buat bang. Apa yang istimewa dekat Chow Factory detailing ni? Apa yang nak membezakan dengan kedai lain? Kami punya kedai ni dia lebih kepada detailing luar dan dalam, tapi more kepada major interior. Lebih kepada cabut cushion, cabut kapet, macam kereta banjir. Itu lebihnya kami. Untuk polishing pun kami boleh buat, tapi lebih kami kepada interior detailing lah. Sebelum ni polish nak hantar, lepas tu jabatan-jabatan kerajaan, dan paling latest yang itu hari adalah kereta Sultan Selangor yang kami pernah buat full interior detailing. Sultan Selangor? Ya, benar bang. Sultan Selangor bang. Dahsyat ya. Bang, open ni lah kita buat. Ini? Open ni lah. Udah togi aku benda ni? Kita keluarkan seat dulu, keluar kapet. Lepas tu baru kita cuci bang. Cuci, berul-berul, sedut air. Dah bersih dalam ni semua, dah bersih seat, baru kita masuk balik bang. Lama lah proses tau? Lebih kurang sehari jugalah tinggal kereta. Ya? Sebab nak bagi kering betul-betul. Kalau tak kering masuk, dia baru kepam bang. Full package, senang cerita full package bukan setakat dalam bang. Luar pun kami belanja basuh, kami belanja wet sekali. Yang tepi-tepi ni pun akan dilap ke? Tepi ni ikutkan kami akan buka sekejap lagi. Sebab kami jumpa ada telur lipat. Macam ni pun ada lipat-lipat sikit. Kita akan buka semua. Serius lah? Serius bang. Ini package yang orang kata full interior. Memang luar dalam kami belanja. Sehari hingga 2 hari kan tengok pada kereta. Hari 2 hari lah. Maksimum 2 hari bang. Yang ini tengah buat. Dia baru berul-berul tadi. Baru sedut-sedut. Nampak kat atas ni pun kita tengok boleh kesan dia macam berdebu-debu kan, bertumpuk-tumpuk tu. Belum siap lagi, belum siap. Ini dah siap dah. Ini dah siap. Cuma proses untuk mengering dia tu. Belum siap sepenuhnya lagi. Tapi dah siap cuci dah. Kita tengok color dia pun dah naik. Cuma ada basuh dengan kering sebab dia belum kering sepenuhnya. Tapi nampak dah. Hilang dah tumpuk-tumpuk tu, hilang dah debu-debu tu, yang macam pano tu pun dah tak ada dah. Memang cantik lah. Cok. Ya. Kalau pudur-pudur kan, pudur-pudur malap-malap bila kita polish, okey, boleh kilat Boleh kilat bang. Kereta bencor dia masalah. Radio dia malap-malap, boleh polish tak? Itu indah lah bang. Itu kan tukar radio bang. Tak boleh? Boleh. Tapi sama konsep dia pudur. Situ cat, ini sound system. Lain. Tak boleh pula. Beransur dulu lah.